Selamat datang anak-anak. Kami bersemangat untuk belajar ini. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Hari ini kita belajar tajuk bersih diri, hiasi peribadi. Siapa tahu apa maksud bersih diri? Badan kita bersih, Ustazah. Bagus, bersih diri ialah menjaga badan supaya sentiasa bersih dan kemas. Saya selalu bersih dan wangi, Ustazah. Mengapa kita gosok gigi? Supaya gigi bersih dan tidak busuk. Betul, kita perlu gosok setiap hari. Segarnya. Kita mandi setiap hari supaya badan bersih. Badan bersih, kita gembira. Kita potong kuku supaya bersih. Kuku saya pendek dan bersih. Tangan bersih, kuman pun lari. Kuku saya pendek dan bersih. Tangan bersih, kuman pun lari. Siapa suka kawan yang bersih? Saya! Allah suka orang yang menjaga kebersihan. Anak-anak, apa kepentingan menjaga kebersihan? Saya mengikut sunnah Nabi. Kesihatan saya terjamin. Seterusnya, Ibadah saya diterima Allah. Melatih diri saya supaya berdisiplin. akibat mengabaikan kebersihan, Ibadah tidak diterima. kita juga akan sentiasa sakit. Kawan pun menjauhkan diri. Janganlah. Mari anak-anak, kita duduk sama-sama di atas sofa. Baik, Ustazah. Bestnya atas sofa. Kita jumpa lagi ya anak-anak. Jumpa lagi, Ustazah. Terima kasih. Bersih diri, hiasi peribadi.